3 sebab kenapa motor MT-15 ni sesuai untuk beginner guys. So jom kita tengok sama-sama. Pembeli yang paling ramai untuk motor ni guys adalah akak-akak independent kita ataupun akak-akak yang tinggi dia tak berapa nak cukup. Terbuktilah sesuai untuk beginner guys. Kenapa saya cakap macam tu? Jom kita check. Okay, untuk riding position bagi saya selesa guys. Dia tak terlalu ekstrim sangat, kena menunduk. Dia just nice guys. Orang panggil just nice sebab dia touring position. Mana yang suka bawa motor jauh-jauh, jalan jauh nak cilok-cilok, motor ni sesuai guys. And dia ringan and very nimble. Saya tinggi 168 pun berjengket. So mana akak-akak kitchen tu pakailah kasut yang tebal sikit. Ramai yang takut guys bab maintenance sebab motor ni nampak besar and nampak premium lah. Tapi saya dah tanya ramai guys semua, motor ni lebih kurang macam jaga kapcai je dia punya maintenance. Cuma cost dia lebih pada wear and tear guys. Kalau korang tanya motor ni sesuai tak? Berbaloi tak? Bagi saya sangat berbaloi guys. Sebab apa? Dia Yamaha and spare part senang cari. Dia punya barang pun aftermarket dia memang banyak guys, berlambak. Korang nak custom macam mana pun boleh. So mana yang berminat dengan motor ni, korang boleh klik link di bio dan korang boleh dapatkan color baru ni iaitu Ice Storm. Memang lawa guys. So check it out.